Kau sampai ke order, dia masak panas-panas kat sini. Oh, dalam kampung. Suasana yang macam sekali makan kau terkonang-konang kau bah. Ni, dan jumpa kedai makan Liza Hani. Inilah tempat makan untuk family korang. Mula-mula dia pun tak percaya. Sekali masuk ke dalam, macam taman. Kau tengok pokok-pokok markisa. Buah markisa pun ada ha. Weh, makanan orang-orang kampung menu ni ha. Asam pedih ada, masak lomak ada. Tak tahu nak pilih yang mana. Oh, yang ni apa? Gearbox. Dalam banyak-banyak mi rebus, aku pilih mi rebus keting. Banyak dia punya keting. Kuah dia likat bang, portion banyak. Kalau bawa orang tua mesti dia suka. Untuk gearbox ni dia ada saiz S sampai XL. Bermula daripada RM28. Subhanallah. Bismillah. Ini kena cuba. Untuk asam pedas dia pula memang macam-macam kau boleh pilih kat sini lah. Asam pedas telur mayong. Ini yang paling special yang tak pernah aku jumpa, tapi aku boleh rasa kat sini. Asam pedas telur itik. Bismillah. Yang ini harga RM25 dia. Kuah masak lomak poket berbona. Makan patin tempoyak malam-malam. Dia bukan lemak semata, lemak campur daging. Bismillah. Ada resepi apa-apa kau bagi dia tanya ni. Kat sini kau boleh try ayam kampung goreng. Ayam kampung ni kau boleh makan dengan sambal special dia ni. Dengan sambal balado ni. Dia pada Hindu. Boleh kata kebanyakan menu-menu orang kampung macam cekodok dengan sambal dia ni. Air dia macam-macam tau, tapi yang best sirap Bandung layer buah kabung. Yang ini bukan pati, original buah jus markisa float je. Siapa yang rindu kampung-kampung tu kan, menu-menu kampung tu datang kat sini. Kedai makan Liza Hani, Kampung Kancung, Rantau ni 9.